Zaman sekarang kan, hatchback sudah mendunia. Dulu kalau kita tengok kereta sport ataupun kereta yang enjin berkuasa, mesti sedan. Ini jam hatchback yang bawa-bawa. So hari ni aku nak cerita, ada sebuah kereta ni, ini adalah Suzuki Swift Sport. Yang mana kawan-kawan kena tahu kereta ni bos aku buang harga. Dia buang harga kereta ni tahun 2021. Bos aku buang dia harga 100,000 sahaja. So berbaloi tak berbaloi, of course lah, memang berbaloi kereta ni. Lagi dia pun dah ada exhaust sound speaker pula, sound system daripada Modena. Bunyi dia garau-garau sikit lah, wong itu. Okay, yang ni engine semua stock condition, semua stock, manual transmisi. And then dia datang 6 speed lah. Untuk dia punya safety sense, dia dah ada autonomous cruise control, semua dah ada. Walaupun kita ni manual. So berbaloi tak berbaloi, pada aku cukup berbaloi sebab enjin dia pun power 1.4 EcoBoost pula, Jet Boost, kira macam enjin 1.4 turbo lah. Horsepower 138 gitulah, 138 ke 14 lebih itulah. Tapi torque dia tu, pick up dia tu syok, 230 Nm torque, memang padu babe. Gear 1, gear 2, gear 3 mesti hidupnya. Ni kereta main bandar memang champion. Standard dia ni kalau bandingkan tu the power weight of ratio dia, Civic FL5 pun tak berani kejar dalam bandar. So kalau yang mana nak cari kereta yang bawah daripada bajet anda, ni ada antara yang bajet abang dengan akak boleh fikirkan. 100,000 tahun 2021, kereta grade okey ni kereta grade bagusnya. So berminat boleh WhatsApp cepat-cepat di 0177145604. Ingat Recon, ingat Nabil, cari Recon, cari Nabil, pastikan grade original, mileage original dan duty dibayar penuh. Okay, bye bye. Assalamualaikum.